Asalnya memang belajar taekwondo tu pada umur 9 tahun. Saya belajar dengan Master Bala. Saya WTF masa tu, Taekwondo Federation. Saya belajar tak lama, belajar dalam setahun lebih. Lepas tu saya masuk martial art lain lah. Saya pergi kepada ambil sikit silat biasa, silat kampung kan. And then masuk sekolah menengah, saya aktif balik taekwondo. ITF. Okay, so kat sekolah tu ada ITF je lah, International Taekwondo Federation. So saya tak sambung, saya kata saya nak mula pada awal. Okay. So rezekinya pada awal tu kita ada grading, naik tali pinggang. Saya antara terbaik yang dapat triple promotion. Dapat naik dari orang putih kuning saya. Daripada putih kuning hijau. Lompat semua habis kuning hijau lah.